العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد لكماله. سبحانك يا الله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا يا حليم. خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى إني آمنت بربكم فاسمعون. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني وأعطنا محبتك ورحمتك ومغفرتك وعنايتك آمين. ثم أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah. Baiklah, sama-sama kita puji dan puji Allah. Zikrullah, sebut nama Tuhan, sama ada berupa tahmid, puji Tuhan, atau tasbih, subhanallah, ialah kat tu zikrullah. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Orang yang setiapa yang memaling daripada pengingati aku, sama ada dak solat ataupun lupa pada Allah, tidak taat apa yang diperintah Allah, fa inna lahu ma'isyatan danka, hidup pada dia akan hidup di dalam sempit, masalah banyak. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan di akhirat sana akan dibangkit di dalam rupa buta, mata tak nampak. Bila bangkit buta, dia tanya Allah, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basir. Balah mana ya Allah, aku boleh bangkit di dalam buta, tak nampak apa mata habis ni. Sedekah di dunia hari tu ku celak nampak, boleh pergi rata-rata riti rata tepat. Tengok bangkit di akhirat ni jadi buta. Katanya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana menjawab, kazalika atatka ayatuna fanasitaha. Ke di dunia hari tu ku datangkan kepada kau macam-macam ayat. Ayat ni tanda-tanda kebesaran Allah. Sama ada utus para nabi, para rasul. Nabi saja beratus ribu, rasul beratus-ratus. Turun dengan kitab. Ada dengan para sahabat, jalan berdakwah sampaikan agama sampai seluruh pelosok dunia. Ada dengan para alim ulama, tuan-tuan guru. Ada kuliah tu kuliah ni macam-macam. Dan sekarang learning tak siapa lagi orang siapa dengan online. Nak siapa juga maklumat agama kepada orang di mana saja yang berada. Tapi dah engkau dak padu, fanasitaha, kau buat mudah-mudah, meringan-ringankan, wak tidak ambil berat. Wa kazalikal yauma tumsa. Demikianlah juga Allah jawab, di akhirat sana kau akan dilupakan. Mana tak ambil peduli, Tuhan menjadi buta. Oleh kerana tidak ingat Allah,
Tak jadikan hidup sebagai hidup yang sikat, yang ringkas saat ni. Kita menjadikan betul-betul benar-benar kita ni Abdullah, hamba Allah. Allah Ta'ala menjadikan hikmat kita di dunia, duk tahu belakang dah. Allah tidak jadikan jin manusia paling besar kali hikmat supaya kita jadi hamba dia. Memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita jadilah masa-masa yang masih lagi dipanjangkan umur hidup sampai ke malam ni. Dan esok lagi akan datang bila ni, wallahu alam lah, kita tak tahu umur kita ni. Panjang lagi ke, pandok ke setara mana ke. Doalah supaya Allah Ta'ala menjadikan masa yang lebih lagi ni berkat. Terutama sekali lebih lagi kita ada pada bulan berkat. Bulan kita memohon keberkatan. Bulan Rejab kita ada pada malam yang ketiga dah. Tengok tu cepatnya masa. Kokeh-kokeh minggu, sebulan, setahun. Sedar tak sedar, khabar tak khabar. Khabar-khabar bulan Rejab dah. Maka di bulan ni sebenarnya amal ni setiap bulan, setiap hari, setiap malam. Lebih lagi amal wajib. Dan digalakkan supaya kita banyak amalan sunat. Dianjurkan, diperbanyakkan. Jangan lepas masa kita lepas. Moga masa ni, hidup ni, umur ni, modal. Modal yang paling besar sekali dalam hidup ada lah. Umur ni lah. Itu cuba kita perhati di dalam Quran. Allah Ta'ala berfirman banyak bersakut paut dengan masa. Allah Ta'ala bersumpah dengan masa. Wal-laili wan-nahar was-subhi wal-asri wad-duha. Tu sakut dengan masa tu, demi waktu subuh, demi waktu duha, demi waktu asar. Itu semua tu sumpahan Allah bersakut paut berkaitan dengan masa. Apa tu? Nak bayar masa ni mahal, besar dan penting, dan dia lalu-lalu. Dak ulai kelik mari semula dah. Masa hak sat ni, hak ngorek kita maya sat ni, lebih kurang dalam kuning setengah. Nah, lebih dah. Makan dalam setengah jam lebih dah. Kat ngan ke setengah jam dah. Dia pergi. Dan bila dia pergi ada ulai kelik dah. Dak dah kata orang minta ulai kelik semula weh hak setengah jam sat ni. Kita nak maya wi khusyuk sikit. Pasal sat ni dak khusyuk. Tak ada dah. Kalau Tuhannya panjang lagi sampai ke ngorek esok, adalah ngorek esok hak dia ngorek dak oyak ni. Kita nak ubah, nak bagi jadi lebih baik daripada hak terlepas mari. Tak ada masalah. Kalau nya tahu, taruh lagi. Sekali kalau nya tak apa esok, habislah. Setakat mana, sebanyak mana yang kita boleh, sekatu kan. Ni doalah supaya Allah Ta'ala bagi berkat. Bila lagi kita ada pada awal-awal lagi bulan Rejab ni. Bulan Rejab ni termasuk di dalam bulan yang dimuliakan Allah. Di dalam 12 bulan Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim yang selalu kita dengar, inna iddatash syuhur indallahi 12 syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah menjadikan langit bumi, sesungguhnya bilangnya bulan 12 bulan semenjak daripada Allah menjadi langit bumi ni, di dalam 12 bulan tu dia ada 4 bulan yang di Allah Ta'ala melia. Bulan haram panggil. Haram di sini bukan makna dosa, dengan makna Allah meliakan. Antaranya bulan yang berturut-turut 3 bulan, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. 3 ni dia ada sekali berakhir. Ada pun satu lagi bulan Rejab yang kita ada sekarang ni. Lebih kurang hari ni, hari yang kedua, malam yang ketiga. Maka di bulan Rejab ni ada keistimewaannya. Pertama kali yang masuk di dalam bulan yang dibeliakan Allah dalam 4 bulan. Nabi SAW bersabda kata, selebih-lebih puasa, afdalus siyam ba'da Ramadan, seafdal puasa lepas pada puasa bulan Ramadan. Ramadan ni dia tak ada tandingnya dah. Kerana hak tu hak wajib. Habis tu kalau siapa dia tinggal bulan puasa, tak puasa sehari je, dengan ada uzur apalah, saja malah tak puasa di bulan puasa sehari, dia nak ganti sehari hak tinggal dengan sebab malah tu, dia puasa seumur hidup, tak sama lagi kelebihan.
Kita tinggal sehari boleh puasa, tak ada uzur apa. Kalau uzur lain hal lah tu. Dah. Lain lah tu. Hak ni saja-saja betul lah hari tu bini kelitan ni. Boleh. Sama bini ada tak gamuk kau asal bini puasa mu. Hari tu kebetulan bini kelitan ni 2 minggu. Orang tua duk rumah hospital. Dia duk seorang dah rebuh mama. Sia hari mama mu. Sehari je kita dak puasa boleh puasa dengan tak ada uzur apa. Kita nak ganti kelebihan puasa di bulan Ramadan tu. Puasa seumur kita. Seumur hidup kita puasa. Untuk nak ganti kelik hak tepat sehari kita tinggal hak wajib fardu di bulan Ramadan, tak boleh lagi. Bukan dia tandingan. Walaupun kita qada bukan puasa sunat, tak boleh lagi. Ini tak ada dah kelebihan boleh puasa, tak ada tandingan. Madian Nabi kata, selebih-lebih puasa lepas pada puasa bulan Ramadan ialah puasa bulan haram. Maka bulan haram kita sebut dah ni, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rejab yang kita ada sekarang. Kalau nak pakai di atas umum hadis tu, di bulan ni boleh dah lah. Hak mana nak puasa qada bagi kaum ibu, orang perempuan yang banyak terlepas terluput. Ramadan yang terlepas mari ada tak boleh puasa seminggu, ada sampai ke 3 hari 4 hari, ada 15 hari ya tak boleh maya 15 hari 15 malam di bulan puasa tak puasa. Gati cepat-cepatlah kita gati bayar semula sebelum daripada datangnya Ramadan. Bila sampai bulan Ramadan tak boleh gati lah mugah wajib siapa hak lepas hendak qada lagi 3 hari. Ni kena perak dah. Jadi wajib qada hak 3 hari hak lebih lagi kena bayar secupuk di dalam tiap-tiap hari. Galik sangat dah pun. Jadi di bulan Ramadan, di bulan Rejab yang kita ada sekarang, kita dengar dah tu Imam baca saat ni, Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkatlah kami, hidup kami, amma kami, tikah laku kami, semua di bulan Rejab yang kami ada sekarang ni. Apa makna barakah? Barik lana, kita memohon kepada Allah. Gapo pasal kita berkat-berkat? Kita dah sebut semua. Doa ke weh, demo ni berkat demo ni. Nak tupai berkat weh demo. Gapo berkat? Barakah daripada perkataan bahasa Arab dengan arti ziyadatul khair lil akhirah. Bahasa Melayu kita mudah-mudah kita bahas kau baik. Kau baik, kau rajin, kau berjuruh, kau rengi dari segi taat amal ibadat hak jalan akhirat. Kalau kerja pun berkat juga. Duit boleh banyak hak halal. Lepas-lepas mari jadi capu tak ya. Ada-ada tak betul, ada-ada betul. Belakang-belakang ni semenjak daripada duk jaga, duk beringat, berkat weh. Duit tak banyak pun, kerja menega ataupun gaji tak banyak pun boleh. Tapi barakat, tanda berkat no. Bukan ya tanda diboleh banyak sikit tu. Ya tilik kepada jalan mana yang kita guna banyak. Tu tanda harta berkat. Harta kita tanda keberkatan ya tilik kepada gapo yang kita guna. Kita belanja untuk apa? Kalau banyak-banyak belanja untuk lara, ya kita dah lepas daripada 3 ni ya. Belanja kita hari-hari sama ada kita belanja tu boleh pahala. Seperti mana kita kata zakat, sedekah, infak, khairat, wakaf, jariah, tu boleh pahala. Ataupun kita bantu sedekah beri kepada anak yatim, pakai miskin, kita beri hutang ke orang, boleh pahala. Satu lagi dosa. Dengan duit ada berjudi, mimpi malam nampak 3 ekor merah aku. Nampak di dahi bini. Kadang-kadang yang boleh jadi belaka. Mimpi-mimpi kau tahu, dik, gapo nama nampak merah dahi baru masuk penat dekat lah 3 ekor. 4 7. Ni royak saja jangan ambil tu. Enggak larang ni. Jangan ambil contoh. Nampak di dahi bini merah sah lalu dah. Dia guna duit tu. Jadi duit tu buat guna untuk judi, untuk mereka Allah kerja hak dosa, duit tidak ada keberkatan. Ataupun beli benda-benda lara, benda-benda dok akan kerja, tak ada berkat. Jadi kita nak tahu kata harta kita tu ada berkat, dia tilik di kita guna. Ya ada 3 ni, ama ada hak kita guna boleh pahala, guna jadi dosa, satu lagi sia-sia. Tak akan kerja apa pahala, tak ada dosa, tak ada. Jadi rugi gitu saja. Lalu tu di bulan Rejab yang kita ada pada awal-awal dah ni, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sebut di dalam kitab Al-Um 5 malam yang Allah Ta'ala mustajab doa.
5 malam ni kalau kita doa mustajab. Mustajab bahasa kita Tuhan terima. Tuhan terima. Tu makna mustajab. Pak Nabi kata da'watul mazlum mustajabun. Doa orang kena buat nyanyi kat orang mustajab. Tuhan terima. Atau Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um 5 malam ni kalau siapa-siapa dia berdoa memohon kepada Allah, Tuhan terima. Antaranya 2 malam raya. Sama ada kita panggil malam raya puasa, raya terah pun kita panggil kok. Raya haji, raya gerbang, 2 malam tu, 2 malam raya. Yang keduanya malam Jumaat, yang ketiga malam Jumaat. Muka 2 malam raya, yang ketiga malam Jumaat. Yang keempatnya malam awal bulan Rejab. Kita lepaslah malam Maring. Tak adalah kita pun. Malam mula-mula bulan Rejab doa dah. Itu kata doa berkat tadi tu. Doa supaya Allah Ta'ala beri berkat, panjang lagi umur, melakukan taat, duduk di dalam. Banyak kita ni buat perkara hak Allah Ta'ala redha. Kerja-kerja kita buat semua mudah urusan. Dan anak-anak jadi juru. Hasil yang kita dapat saat itu tak ada bercampur dengan hak haram. Tu. Doa keberkatan. Awal bulan Rejab doa mustajab. Lain pada tu satu lagi ialah pada malam nisfu Sya'ban. Walaupun awal-awal bulan Rejab kita tak ada ni kerana malam ni malam ketiga dah. Taruh-taruh umur widai bulan nisfu Sya'ban. Jadi bulan malam 2 hari malam raya, malam Jumaat, awal bulan Rejab, satu lagi malam nisfu Sya'ban. Doa mustajab di waktu malam. Jadi kita boleh ambil pelajaran ataupun ambil kelebihan yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kata apa? Bulan Rejab ada kelebihannya. Yang kita dengar tadi tu di dalam Quran pun sebut dah. Bila di sisi Allah ada 12 bulan, maka di dalam 12 bulan 4 bulan daripadanya pun masuk di dalam bulan yang dimuliakan Allah, termasuk bulan Rejab. Tengok kelebihan. Imam Syafi'i kata pada malam awal-awal bulan Rejab diterima doa mustajab. Kelebihannya. Lalu tu kita nak amal ke apa? Sebenarnya amalan pada ayat tadi lah. Tiap-tiap hari, tiap-tiap amalan kita amalkan. Tak kira lah amalan apa isi fardu tu cerak dah, tak boleh tinggal. Hak sunat banyak. Perbanyakkan. Hak kita banyak dah. Bila sampai bulan Rejab, seolah orang ni duk latih dah. Kerana kita nak supaya Ramadan kita lebih daripada hak telah lepas mari. Lebih lagi kita menjadikan Ramadan itu setiap hari untuk kita menjadikan amalan kita istimewa. Lebih daripada hak lepas, tujuan supaya kita dapat satu malam yang hebat, iaitu malam Lailatul Qadar. Ulama dulu ni bulan belum pada masa salafus salih. Ni bulan belum siapa nak masuk bulan Ramadan selalu dah dia doa. Ya Allah, ya Tuhan. Panjanglah umur. Hidup lagi aku. Dah siapa bulan Ramadan ya Allah. Ulama salafus salih. Ni bulan belum pada nak masuk bulan Ramadan selalu dah doa. Kita ni masuk bulan Rejab kalau kita kira 2 bulan lah. Entah apa dah ni. Doa gak. Dan apa yang amalan yang patutnya kita kuatkan dan hidupkan kembali semula. Banyak tujuan supaya bila masuk bulan puasa kita biasa dah. Dalam supaya nak orang nak bertewah, nak bertanding apa-apa lah. Tak kira demo esok nak tewah baru nak dasak hari ni. Tak ada. Rebah. Kalau nak bergomo, nak bermuai, tak ada 2 bulan. Walahan nak bergocoh apa minit ya? Sejuk 3 minit. 5 juk apa minit habis? Tak apa setengah jam kot. Nak apa tak? Tu ya nak kita nak bergocoh. Ada setengah orang lain nak muai. Tapi lasak 2 bulan. Dengar berlari, dengar lopak tali, jaga makan, tidur petang. Jaga takut tubuh jadi gemuk lagi nak timbal kilo jadi berat pula. Tu jaga patah. Apa tu? Nak bertanding, nak bertewah, nak bergocoh 2 bulan lagi. Ni sepak dekat kita ni. Orang turun nayuk oboto. Dak banyak ulah kan ni? Dak kira lah semak hari ni esok pilih. Dak ya we gak peluang kan. Cari sorok, buat kaneng. Kita nampak tu.
Ya weh masa bulan 2 bulan apa weh? Cari soroklah buat kanan. Oh ni kok mari misalnya acak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Buat kanan. Alih salah dia masa dia. Nah, 4 tahun sekali mari. Tegak ikut temu orang ngaku sepupu belaka. Kawan ada mau 2 pupu. Buat kanan masa dia buat kanan. Tujuan biar no. Tujuan bila pilih tu dapat dipilih. Kita nampak gambar tak? Dimakianlah juga supaya Ramadan yang akan datang lebih kurang sebulan lebih ni kalau kita kira kok. Terlebih baik daripada Ramadan yang telah lepas. Lebih dari segi taat kita amal, redha daripada Allah dapat. Lalu tu kalau nak puasa. Ana puasa ni masuk di dalam amalan yang Allah Ta'ala bersebut di dalam hadis kudusi. Tuhan katakan, setiap amalan digandakan. Setiap amal diganda. Tak ada satu amalan pun kalau buat boleh pahala tak ada. Untunglah kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untung. Nasib baik Kalau budak-budak wairung panggil peluk. Budak wairung. Peluk kita jadi umat Nabi Muhammad. Dah kena Pala ganda. Kalau umat Nabi Yusuf katakanlah umat Nabi Zulkifli buat balas buat 2 baru 2. Buat 10 boleh 10 yalah kebajikan. Umat Nabi Musa supaya umat Nabi dulu kalau buat kebajikan 1 boleh balas 1. Tapi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 saja kebaikan kita buat 10 baik. 10 balas. Likulli hasanatin falahu 10 amsalha. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh kita umat Nabi Muhammad ni dibalas 10 kebaikan. Baca Quran Nabi sebut dalam hadis, man qara'a harfan min kitabillah. Siapa dia baca 1 huruf daripada Quran lah kitabillah, falahu hasanatun, bagi dia 1 kebajikan. Maka setiap kebajikan saat itu akan diganda 10. Makna kalau kita baca alif 10 pahala, lam 10, mim 10, 3 patah 3 huruf tu 30 pahala. Tu sekurang. Apa-apakah kita baca dengan tadabbur, baca dengan hati kita ni kasih kepada kalam Allah. Tu tak bila tak reti nak sebut balasan Allah yang akan bagi kepada orang yang baca Quran. Saat ni kita sebut baca Quran, potong amalan lain lagi. Kemudian Allah sebut dalam hadis kursi, setiap amalan akan diganda paling-paling kurang 10, hingga sampai 700, hingga sampai tak terhingga. Di hujung daripada hadis itu Allah kata illa saum, malaikat puasa. Mana semua amalan dak kira baca Quran lah, zikir lah, mayat lah, qiyamul lail, iktikaf dalam masjid, niat iktikaf tak ada. Semua diganda. Illa saum, malaikat puasa. Bukan makna puasa tidak diganda. Banyak berdoa ganda sampai Allah tu bangsa puasa kepada dirinya. As-saumu li, puasa bagiku. Allah bangsa puasa bagi dirinya. Wa ana ajzi bi, aku sendiri balas. Dah kalau Tuhan balas gak dah main sama-sama tu. Hak lain pun Allah balas juga. Bukan atas dah hak lain malaikat nak balas. Tuhan gak balas pahala. Api nak royak kelebihan puasa sampai Allah bangsa kepada dirinya. As-saumu li wa ana ajzi bi. Lalu tu di bulan ni kita mula niat puasa dah. Ada orang buat puasa di awal-awal gitu. Awal-awal bulan Rejab dia mau puasa dah. Hari Ahad. Hari Ahad tu puasa. Ahad senang hari ni Ahad hari senang dah. Senang 1 makan. Betul lah puasa hari senang, betul lah dengan 1 Rejab puasa. Kita tak ada makan sibuk atik. Orang tino beli gula sedap atik makan dak puasa. Dak puasa. Dak ada puasa tak apalah. Ambil kelebihan mana-mana pun. Di dalam bulan Rejab ni ada lah puasa. Sama ada puasa tu berbentuk puasa sunat. Puasa nazar ataupun puasa qada, puasa lah. Supaya kita melatihkan diri di dalam bulan Rejab kita mula dah latih puasa. Siapa masuk bulan Ramadan biasa dah. Bulan Rejab kita puasa, bulan Syakban kita puasa dah.
Jadi bila masuk puasa bulan Ramadan, biasa dah. Ni baru nak start bulan puasa orang tu letih tu. Waktu letih. Lepas tu mula, tep-tep tu gok kelewat tempat orang jual dia nak ikut nampak gapo nak akal belaka. Nampak orang jual laksa sedap, orang jual laksa jadi. Tengok ayah pusing tu, beg aliu tu. Beg aliu. Kau nampak apa air 2-3 pesen air. Air nyu ada, air tebu. Hak tu air apa? Air tuak. Cik boleh nak buat air ketung ada kau. Cik boleh. Mana apa? Jadi puasa kita ni sebenarnya amal ibadat. Akhir sekali puasa jadi ikut nafsu. Apa tu? Kerana kita tidak dilatih. Kita tidak jadi Ramadan kita tu bulan untuk kita jadi hamba Allah betul-betul. Akhir sekali jadi hamba nafsu. Apa Dari kerana kita tidak dilatih dari bulan Rejab lagi dah. Dia kena latih di sini dah. Beduk goyak tadi lah. Orang nak bertawah, nak bertanding. Mula song dah. Song di bulan Rejab. Biasa di bulannya Syakban. Jadi bila bulan Ramadan tu kita boleh laksana kalau lah mutu tu gak. Suk tangi. Polah suk tangi. Barulah sedap terawih pun jadi. Kerana weh dah mudak letih-letih. Biasa kawin duk. Mula pada bulan Rejab lagi duk puasa. Syakban pun buat juga. Bila masuk bulan puasa ni jadi biasa dah lah. Siang hari puasa, malam-malam berjaga. Itulah. Kita tak tahu masa nak taruh. Tuhan nak taruh panjang lagu. Umur kita sampai kedok Ramadan lagi akan datang. Ni pun kita dah harap lagi ni. Ni di bulan Rejab yang kita ada sekarang. Syakban dah sampai kedok. Ramadan pun dah sampai kedok. Tapi harap ya Allah, taruhlah umur widah sampai bulan Ramadan ya Allah. Kerana kita tak tahulah macam mana. Di bulan Rejab ni kelebihan banyak. Antaranya amalan yang dilakukan oleh kita di bulan Ramadan oleh hamba di bulan ni, bulan Rejab ni akan diganda 70 kali ganda. Ni. Kalau banding dengan bulan lain lah. Mari dulu bulan Jamadi akhir, ni kita ada bulan Rejab, amal hak buat di Jamadi akhir dengan bulan Rejab beza dah ganda. Bulan ni akan diganda dengan 70 kali ganda. Kalau kita sedekah mari dulu di bulan Jamadi akhir, boleh kok kelebihannya diganda juga. Banding dengan bulan Rejab kita buat sehari dua ni 70. Diganda 70. Di bulan Syakban beratus ganda. Di bulan Ramadan tu beribu. Lagi kata tak apa kita taruh nanti kerok di bulan Ramadan boleh beribu. Takut umur dah apa. Tak jangan jambi juga umur kita dah sampai kedak bulan Ramadan buat selalu lah. Tak kira lah apa saja pun orang nak puasa-puasa. Orang nak berzikir-zikir banyak sebut nama Allah, berzikir sama ada berbentuk tasbih, tahmid, takbir, tahlil. La haula wala quwata illa billah. Apa kata? Hauqalah. Sebut nama Allah banyak. Kerana kita nak mulai daripada bulan Ramadan ni supaya istiqamah amalan kita kemah kejak jadi molek comel di sini dah. Di bulan Rejab yang kita ada sekarang. Buatlah supaya kita tidak masuk di dalam gulungan-gulungan orang ataupun supa dengan hak lepas mari jadi tidak ada meningkat. Man istawa yaumahu fahuwa maghbunun. Siapa dia yang sama dua harinya, orang ni rugi. Mana sama dua harinya? Makna supaya marang dengan hari ni. Supaya bulan lepas dengan bulan ni. Tahun lalu dengan tahun ni sama ya, amalan tidak meningkat. Maghbun kata Nabi. Rugi. Nabi suruh update semua amalan kita. Kau lebih, kau meningkat, kau banyaklah maksudnya. Lepas tu berkualiti kata amalan, bukan sekadar banyak ya. Allah nak amal itu berkualiti. Apa makna berkualiti? Kualiti ni betul, kena, sah, khusyuk, ikhlas. Bukan sekadar banyak. Allah kira hak mana hak lebih syamil. Linabluwakum ayyukum ahsan. Allah nak tahu di antara tu, hai tahu dah. Nak beritahu siapa di antara kita yang ahsanu amala. Bukan aksar, ahsan. Ahsan comel. Mana amal dia betul dengan rukunnya, dengan syaratnya, dengan adabnya, dengan khusyuknya, istiqamahnya, ikhlasnya, ahsanu amala. Jadikanlah utama kali di bulan Rejab yang kita berada pada awal-awal ni. Kita mulalah. Kalau mana kita tak mula lagi, mula sama ada nak puasa lah banyak. Kelebihan puasa yang kita dengar dah. Hingga Allah Ta'ala bangsakan puasa as-sawmu li wa ana ajzi. Puasa itu jadi junnah, jadi parit
yang boleh menyelamatkan seseorang itu daripada azab neraka dengan sebab puasa. Dengan sebab puasa. Kelebihan banyak kalau nak sebut hal puasa ni. Dan selain daripada kita puasa, apa kata mulai kita nak buat di bulan Rejab ni? Apa kata? Banyak istighfar. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala sebut, salah satu keberatan tubuh badan kita untuk melakukan taat kerana banyak dosa. Kita kena mengaku. Kata kita ni dosa. Sikit banyak tu hal lain, tapi kita berdosa. Tak sunyi daripada dosa. Walaupun mula ni kita jaga dah semaya. Awal ada waktu bahkan semaya Jumaat bersama-sama dengan imam. Lepas pada semaya kita semaya sunat rawatib. Ada semaya sunat tahiyat masjid mari awal. Dengan berzikirlah, istighfarnya, macam-macam kita buat dah, kebajikan banyak dah. Tapi lagi tak lepas daripada dosa. Tak sunyi. Sekalipun kita sedang di dalam masjid pun ada lagi dosa. Jangan berasa kita duduk dalam masjid tak kena dosa lagi. Yalah, duduk dalam masjid tak ada dah orang minum arak. Tak ada orang zina dalam masjid. Tapi hati kita ada tak khoya macam-macam. Ada deki. Ada sombong mari dalam hati. Ada mari pada lekeh kat orang. Ni sengah suka jahat. Di dalam hadut dalam masjid dah mari lagi. Perasa ada di dalam diri kita. Kadang-kadang Allah kata jadi dosa. Inna ba'da dhanni ism. Setengah daripada sangka kau itu kepada saudara kau dosa. Tu dalam duduk dalam masjid. Ini nampak kata kita ni tak selamat. Nabi sebut kata al-insan bila nama manusia la yakhlu. Masa kita la yakhlu, lari tak lepas. Lari tak lepas daripada salah, silap, lupa, dosa, derhaka kepada Allah. Inilah sebab-sebab kita jadi berat tubuh. Imam Ghazali kata setengah daripada keberatan seseorang itu untuk nak melakukan taat amal ibadat kepada Allah dari kerana dosa yang ada, karakter dosa. Sama ada di kakinya, di mata, di telinga, di mulut, lidah, atau sampai ke dalam hati. Ya Allah Ta'ala kata kalla barran ala qulubihim. Allah menjadikan ran, karakter dengan sebab dosa yang lakukan melalui saat ni lah. Anggota yang 7. Sama ada mata, telinga, mulut, lidah, kaki, tangan, perut ataupun parak. Itu sebagai karakter akan dititik, akan diselimut di atas mata-mata hati. Hak tu dia jadi berat tu. Nampak cakap dia mau hidup semaya Jumaat. Habis bercakap tu nampak. Dia mau pergi salam dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan weh? Maaf tak weh. Cakap tu nampak tak? Tapi apa tak boleh nak pergi. Tak boleh nak pergi. Walah kaki sehat, mutu ada. Ada. Hatinya mari alah, taruh mana sangat maya di rumah puasa. Wah tu ada umur hati. Maya di rumah puasa tak mesti pergi sijil. Apa gitu? Karena hati tadi diselimut dengan karakter dosa. Maya duk bunyi apa orang baru maya malam ke? Duk bunyi subhanallah azim ataupun bunyi dia mau ambil sembahyang. Oh, pukul 1 bangun dah. Pukul 2 bangun dah dia mau tahajud. Kita bunyi cakap kita bangun kecingnya. Syai tubik 2 catang geruk tidur mula. Bunyi dia mau buka pita malam-malam bunyi. Tapi nak buat tak boleh. Bunyi duk baca Quran, bunyi nampak dia mau duk sedekah buat kebajikan. Kita habis bercakap nak buat tapi tak boleh buat. Kena tadi dihalang ataupun dibelenggukan dengan dosa-dosa yang ada di dalam diri. Lalu tu ibadat apa kan nak membersihkan jiwa, bersihkan hati kita daripada dosa. Tak lain tak bukan istighfar. Istighfar banyak. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bila kita istighfar bukan nak dibanyak saja betul. Baca istighfar tu comel, wi kena. Kalau baca astaghfirullah, ya tak tu. Astaghfirullah, ya tak jadi. Wi comel. Sungguh. Ada kita astagfirullah. Jadi tak betul ni, ya tak jadi. Ada satu orang ulama. Dia jumpa dengan seorang hamba Allah duk beribadat di depan Kaabah. 25 tahun. Oh, hebat 25 tahun. Dia adalah satu amalan baca Tapi tidak menangkap dia di sisi Allah lah.
darjat dia tidak diangkat di sisi Allah. Jadi sama ya. Tak ada kelebihan kaya orang bila amal ni diangkatkan darjat dia berasa khusyuk, dia berasa dekat diri dengan Allah, dia berasa hampir diri dia, berasa. Itu tanda darjat diangkat di sisi Allah Ta'ala lah, di sisi Tuhan. Tapi sama ya. Supo. Semenjak duk amal mari 25 tahun sama je. Tak ada berasa kelebihan. Lalu tu bilalah seorang ulama saat ni duk perhati dengan bacaan dia, oh ada silap. Rupa-rupa di dalam bentuk bacaan amalan wirid itu ada tak betul. Ada sedikitlah silap bacaan tu. Jadi kena betul dulu perbacaan dia. Bila betul makna dia betul. Kalau silap makna dia lain. Kita tak usah royak banyaklah, kita duk ngatik ni. Ucapan la ilaha illallah. Sebutan yang mudah. Ringan saja pada sebutan. Tapi bila kita sebut huruf silap, kita tambahkan huruf lain, maknanya gila. Kita sebut la ilaha illallah, mudah. Tapi bila cepat, bila banyak, ia nak jadi kau la ilaha illallah, la ilaha. Lai mari mana lai? Cuba hati baik. Ada tak bunyi lain? Biasa tak bunyi orang ngatik bila cepat-cepat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ia tak ada makna. Rosok kuamai dia peliang, gigit-gigit kau lain dah. Hatu ibadat kita tidak ditekak tu. Itu Allah Taala sebut tadi, linabluwakum ayyukum ahsan. Bukan aksar. Nak hak baik. Maksud baik betul, kena kalau baca betul. Kalau amal ibadat sebaya kita kena. Sama ada dengan rukunnya, syaratnya, adabnya, istiqamahnya, ikhlaslah. Semua di dalam amal ibadat kita tu comel. Maka utama kali kita membersihkan diri pada bulan Rejab dengan banyak istighfar. Man lazimal istighfar. Barang siapa yang lazim, bahasa kita sokmo ni kita buat sokmo dah lepas ada semaya bunyi dengan automatik di mulut, astagfirullah. Wi comel, wi betul, wi kena molek. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, baca. Banyak-banyak. Istighfar sokmo. Siapa dia yang istighfar selalu, kata Nabi, ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraj. Allah menjadikan setiap masalah panha dalam hidup dia ni makhraj, mi thang ada jalan keluar. Tu makna makhraj. Kita ni ada tak masalah hidup? Ada berlaku. Waktu masalah kerja, ni masalah sihat. Waktu masalah tara umur. Kawan tu duk bubuk. Luka marai dulu. Dekat nak katok. Luka ni nama mutu ya. Lu bubuk. Masalah. Nampak duk jeling-jeling nama katok demo juga aku. Masalah tu. Tapi bila dia banyak istighfar, selalu istighfar, masalah tu dihurai, diukarkan oleh Allah. Dengan berkat istighfar. Wa kullu hammin faraj. Setiap masalah di dalam hati kita duk serabut perut, menengung, fikir, rasa keberatan, keriak kita panggil, akan ada Allah Ta'ala beri di hati kita hak duk keriak, hak duk serabut, rasa hengga sikit. Tidaklah jadi berasa tekannya sangat, tidaklah jadi berasa keberatan sangat dengan banyak istighfar. Lagi Allah Ta'ala rezeki, wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib. Allah akan rezeki kepadanya dengan dia tak suka-suka. Haitsu la yahtasib ni bahasa kita tak suka-suka. Kita tak suka kata nak boleh kerja, tak suka nak boleh gaji jalan ni. Rezeki Tuhan ni ada-ada kita tidak jangka, kita panggil. Ini antara kita lah, mungkin banyak daripada taning, daripada cenuk. Daripada nara lah mungkin ni ada ni. Asal usul anak kita ni, anak nara, anak taning, anak cenuk. Tak suka-suka kita mari nak duduk sini. Dan besar pula dah di sini, bukan mari tak marah-marah. Ada dengan rumah, ada dengan tanah, Tuhan beri rezeki melimpah ruah. Itu. Suka tak? Kalau kita kira masa budak-budak, masa muda-muda, tak suka. Ini Allah rezeki. Dengan sebab kita hijrah mari di sini. Dan Tuhan jamin pula dah lebat hijrah. Itu. Barang siapa yang hijrah pada jalan Allah, yajid fil ardi mugharaman kasiran wasa'ah. Allah akan buka kepada dia rezeki-rezeki yang dia tak suka-suka luahnya. Dengan sebab hijrah. Suka.
Kalau kita istighfar syukur. Istighfarlah banyak di bulan Rejab ni yang kita ada sekarang, lebih kurang awal-awal lagi ni deh. Banyak kita berpuasa dan istighfar. Mulalah. Kalau main cidai tu dah tak ada. Dah umur kita siapa tanggung ni dah kita nak main buah dah tu dah tu. Kau tu nantilah lepas-lepas ni. Lepas boh 13 tahun dah lepas boh dah. 13 tahun dah lepas boh. Bila nak bulan nanti lepas boh. Dah berapa kali dah boh. Apa umur 2 kali dah buat baru hanyung di boh. Bila pula dah weh kata nak bulan, kata baru ni lepas dah boh ni nak anak pula nak menikah ni, nak buat atas lepas makan pulut ni pula. Makan pulut ya sabit dengan anak nak makan pulut. Dah kata anak ni tua nak masuk jawi. Ada juga. Tak ada selesai. Dah sungguh kalau kita main cikolo dah tu lepas ni tak ada. Dia kena selalu kau ni. Kena tidak, Nabi tak sebut mengenai dengan ibadat kita. Nabi suruh banyak dalam Quran pun sebut mengenai dengan sari'u. Nah, sari'u ni pasal dia percepat-cepatkan. Kalau bab khairat fastabiqu, berlomba-lomba. Badiru bil a'ma tu berbentuk suruh kita tak boleh tangguh laku tu. Bentuk suruh kita cepat-cepat, jangan tangguh-tangguh, buat selalulah, seolah kata selalu. I'mal li dunyaka, katanya Nabi. Taklah kamu kerja dunia engkau ka'annaka ta'isu abada. Laksana kau nak hidup di dunia ni selama-lama, dak anti apabila dah. Wa amal li akhiratika. Taklah kamu amal akhirat engkau, sama ada semaya, zikir, puasa, termasuklah juga sedekah, qiyamul lail. Semua berbentuk amal akhirat. Apa kata Nabi? Ka'annaka tamutu ghada. Beza dua tu. Semua suruh berlaku. Nabi kata buat kerjalah dunia aku, duniamu. Tapi supaya dengan kau nak hidup di dunia selama-lama. Apa arti? Bila-bila pun tak apa, muka nak hidup lama lagi. Matalah nak weh, dah tu. Muka nak tunggu pilih abota nayuk ni dalam 4 bulan lagi. Tak kena nak cari kanan ni selalu. Parak lah dah modal. Nanti lebih kurang sebulan 2 lagi lah baru nak masuk ke datang. Masuk dah ni parak lah. Main masuk kena bayar, kawan masuk kena bayar. Nanti dekat-dekat 2 bulan dah parak sikit. Moga lambat lagi. Supaya Nabi kata supaya namu nak hidup selama-lama di dunia. Anda bila-bila boleh buat. Moga selama-lama. Tapi dari segi amal akhirat katanya Nabi SAW, wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Muamalah akhirat engkau seolah esok dah nak mati. Dah bila esok dah nak mati tu kau. Lah na weh. Tak kira main dah tu kalau tak sah kata rusak dah weh nak naik umrah. Cedek apa dak gitu? Sudahlah. Stoking nak beli lagi, baju dak otong lagi. Wafta jeruk dak isi lagi. Nak pergi Mekah wafta jeruk lalu. Budu-budu dak beli lagi. Tak ada dah tu. Kerana tak ada weh, tak sah weh, tak ada. Bawa pergi hak dah pergi tu. Supalah juga kita berebut. Berebut lah weh. Tuhan masih lagi tinggal umur kita. Mohon keberkatan di dalam doa yang selalu kita doa banyak. Sedekah pun supa juga. Ya betul, dalam hadis Nabi sebut kata afdalus sadaqah fi Ramadan. Selebih-lebih afdal, lebih sedekah di bulan Ramadan. Tapi kita nak jadi rengeh di bulan Ramadan, kita latih dah di sini. Sedekah tidak mesti kena beri sampai 10,000 sehari. Tak, kita pun tak mampu nak beri sampai 10,000 sehari. Cari di mana? Sekuk, 2 kuk, 10 kuk. Pada kita duk ayat minggu lepas. Nak buat alahanah kita nak beri sedekah boleh hari-hari. We ada kopi serumah. Boleh 5 kuk sehari. Kepang. 10 kuk. Pan. Boleh banyak sikit hari ni. 20. Cukup seminggu. Jekak kerak tu. Mari boleh tu. Dia tabung sejik. Boleh buat hari-hari amalan sedekah. Itulah keberkatan. Tu bila siapa bulan puasa juga, lebih dah tu. Hari-hari buat jamu panggil orang mari buka puasa. Pahala lebih. Nabi katanya barang siapa yang jamu orang puasa, orang mari buka puasa rumahnya, sebanyak mana pahala orang tu puasa dapat, orang juga jamu boleh juga. Habis tu orang bubuk jamu, dia mau mari buka puasa di bulan puasa dah penuh berebut.
Tu berebut, tu buat jamu dia bulan ni pun boleh ada. Esok apa dia puasa 2 3 4 hari kita buka puasa mari esok. Boleh. Ni masuk di dalam kata mulai dah. Dia panggil kita buat persiapan untuk nak sambut Ramadan di bulan Rejab ni lagi dah. Apa saja amalan yang patut kita kuatkan, patut kita mulaikan, mulai. Baca Quran pun supaya juga supaya kita tidak jadi hamba Ramadan. Hanya hamba Ramadan. Hamba Ramadan makna dia beramal di bulan Ramadan ke? Baca Quran bulan Ramadan, banyak berzikir bulan Ramadan. Dah bulan lain? Ini orang panggil orang jadi hamba bulan puasa. Kerana dia beramal, dia beribadat dalam bulan puasa. Habis bulan puasa, tinggal Quran. Betul tak kita ni? Jadi hamba bulan puasa. Bukan hamba Allah dah. Kalau hamba Allah ni tiap-tiap bulan, tiap-tiap malam, tiap hari. Dan kalau buat gitu tak ada bulan Ramadan makna kita lebih sikit. Misal kalau bulan lain daripada bulan puasa kita baca Quran. Coba 2 pipi sehari, 3 pipi, setengah juz sehari. Bila masuk puasa, sejuz sehari. Mana lebih sikit. Hak tambahnya bulan puasa baru baca Quran. Dah bulan lain, nunggu Quran duk tanggah. Laba kakuk duk baca. Laba wak sarai kakuk telur sepipi gahar. Jadi tak betul lagu tu. Kita nak kejayaan tapi jalan ni untuk dapat kejayaan kita tidak lalu ke jalan tu. Tarjun najah wala tasluk masalikaha, katanya ulama. Kau nak kejayaan, nak keuntungan, nak keselamatan, tetapi kau tidak jalan di atas jalan-jalan ni untuk dapat kejayaan. Innaka la tadri, apa nama? Sesungguhnya katanya para ulama, kapal-kapal, perahu-perahu dia tidak akan berlayar di atas daratan. Inna safinata la tadri 'ala al-yabas. Sesungguhnya perahu kapal dia akan berlayar, tak akan boleh berlari, boleh berjalan di atas darat teh. Supaya juga kita nak kejayaan, nak syurga lah, nak tutup redha Allah. Dia ada amalan-amalan jalan ni. Apa yang Tuhan perintah, berbentuk wajib, tu tak boleh tinggal dah. Bentuk sunat kita perbanyakkan. Sama ada rupa dengan solat, kerana munasabah. Di bulan Rejab ni bulan yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fardu semaya di bulan Rejab berlaku di bulan Rejab peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Cerita Isra' Mi'raj berlaku di bulan ni banyak. Ulama-ulama kaum masyhur kata Isra' Mi'raj berlaku di bulan Rejab. Maka bulan ni bulan kalau kita kira agak bulan difardukan solat. Banyak semaya. Selain daripada puasa, banyak kita semaya sunat. Tak kira lah semaya sunat apa-apa pun. Sunat fardu tu cerak dah. Sunat ni lah sunat rawatib mula. Dan kalau kita duk main kalau dah tu nanti kau buat tak dah. Ya mula lu dah. Rawatib we ada. Sunat tahiyat masjid jangan duduk. Kalau sampai hari Jumaat sahabat Nabi masuk mari tengah duduk ketebah duduk, Nabi tanya mu maya dah. Sunat tahiyat masjid 2 rakaat semaya. Sebagai kita nak memeliharakan masjid. Sunat witir bukan bulan Ramadan ke? Tiap-tiap malam. Kita ni ambil bulan Ramadan sunat witir dah. Tiap malam. Sunat witir, sunat tahajud. Tahajud bagi kita orang hak baru mula jangan banyak sangat. Malam ni kita nak mula dah tahajud jangan banyak. Ya mari malam pertama je rumah 20 rakaat. Tu nak boleh temu dah tahu tak apa dia berasa banyak dah. Awal malam banyak tahajud malam 20 lebih. Jangan banyak sangat, sikit je. Amal ni kita nak jadi istiqamah. Hak tu lah hak dikasihi Allah. Awak sikit-sikit tak apa. Malam ni kita katalah kita bangun buat dulu 2 rakaat. Mulai buat. Kalau tak mula tak boleh buat apa bila. Tunggu. Dan hak lain lagi banyaklah kita amal sunat, banyak. Hak wajib, hak fardu tu kita cerak dah, kemas dah, kejak dah, tambah lah pula. Sesat di akhirat sana sesat. Nak kata berapa banyak. Ya Allah Ta'ala cerita mengenai dengan orang sesat di sana.
Hak masuk neraka tak boleh masuk syurga tu, hak dak orang kecek dah. Hak masuk syurga dah ni. Sesat. Allah sesalah tahu gini aku habis umur hidupku di dalam lakukan amal ibadat taat kepada Allah. Kerana kelebihan darjat dak sama. Di dalam syurga sana dak sama, orang ni darjat ni syurga dia, tago ni luas, tago ni mahliga nyok ni. Yalah syurga sama-sama syurga tapi dak sama, berbeza. Berdarjat lain, pangkat lain, luas kecil lain. Rumah-rumah mahliga beza. Dengan sebab amalannya. Aku banyak kalah. Kita dari dalam melakukan taat, tidak mesti kata bulan ni kita buat dah. Mulai bagi orang hak nak menjadi lebih di dalam bulan Ramadan, bulan ni dah kita banyakkan. Sama ada dengan betul ni lah, solat, kita semaya, banyak puasa, sebut nama Allah, zikrullah, istighfar, memohon keampunan, bertaubat, sedekah. Kita nak jadi besok. Besok tangan sedekah, besok tangan kayak ni. Bila masuk bulan puasa, bulan Ramadan tu, dia biasa lah. Biasa. Itulah. Lebih-lebih kurang supaya kita menjadikan bulan Rejab ni, katanya para ulama, bulan kita menaburkan. Menaburkan benih-benih. Bila bulan Syaban yang lagi akan datang, laksana kita baju, berjiru, jago-jago. Daripada dikhianati oleh benatai-benatai ataupun benda-benda nak khianat pokok-pokok. Kalau nak banis di mana kita nani lah. Dan bulan Ramadan itulah bulan yang kita kutikkan hasilnya. Bulan menentu kata kita dapat kejayaan atau tidak di bulan Ramadan lah. Itulah bila lepas pada Ramadan, amal yang kita laku di bulan Ramadan akan dibawa istiqamah. Supaya kita tidak jadi hamba bagi Ramadan. Gitulah malam ni lebih-lebih kurang kita cerita mengenai dengan kelebihan bulan Rejab, keistimewaan bulan Rejab banyak sangat, termasuk di dalam bulan yang dimuliakan Allah 4 bulan, sama ada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram, termasuk bulan Rejab. Bulan yang Nabi kata selebih-lebih puasa selepas pada bulan Ramadan ialah bulan Syahrul Muharram, bulan 4 bulan. Imam Syafi'i kata di awal-awal bulan Rejab doa mustajab. InsyaAllah mudah-mudahan kita menjadikan bulan Ramadan, bulan ni lah, bulan Rejab yang ada akan menyempurnakan bulan Ramadan yang lagi akan datang lebih kurang dekat dengan sebulan lebih-lebih lagi. Jadi lebih daripada hak telah lepas dan telah mari. InsyaAllah. Jadi ada gapo tak soalan ni? Tak ada apa dah. Kalau tak ada gapo kita nak bergaduh sekat ni dulu. Ada masa pun banyak dah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana abwaabur rahmah wa abwaabun ni'mah wa abwaabul barakah wa abwaabul khair wa abwaabus sihhah wa abwaabus salamah wa abwaabul jannah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.